Bayangkan suasana malam raya dekat sebuah rumah kayu lama kat Kedah yang sepatutnya sayu dengan suara takbir, tapi tiba-tiba berubah. Jadi mimpi ngeri paling dahsyat buat kami sekeluarga. Aku sebagai Hana cuma niat nak sambut raya pertama tanpa Tok Wan yang baru saja 40 hari pergi tinggalkan kami. Rupa-rupanya ada tetamu lain yang tak diundang nak join sekali malam tu. Tepat jam 3 pagi, pintu rumah kami kena ketuk. Bertalu-talu dengan kuat gila dan bila aku cuba intai kat luar, kelibat Tok Wan tengah berdiri tegak dekat laman rumah. Apa yang buat jantung aku rasa macam nak berhenti ialah kaki dia langsung tak jejak tanah. Jadi, masa itulah aku sedar yang Tok Wan ni bukan balik sebab rindu, tapi dia datang nak menuntut satu janji saka keluarga yang dah lama tersimpan rapi sebagai rahsia gelap. Malam yang sepatutnya penuh dengan bau rendang dan ketupat akhirnya bertukar jadi tragedi berdarah yang membongkar segala amalan syirik yang Tok Wan simpan selama ni, sampaikan tinggalkan trauma seumur hidup buat kami yang masih bernafas. Geng, korang bayangkan tengah syok anyam ketupat malam raya dengan sepupu, tiba-tiba korang dengar suara arwah datuk, korang panggil nama dari luar rumah dengan nada yang sangat mendayu dan sayu. Aku sebagai seorang doktor pun memang terkedu gila bila tengok pesakit aku sendiri yang juga merupakan sepupu aku tiba-tiba kena histeria sampai tulang sendi dia memusing ke belakang masa malam raya tu. Sumpah, aku tak tipu korang. Korang kena faham macam mana rasa rindu pada orang yang dah tak bernyawa boleh jadi pintu masuk paling senang untuk syaitan hancurkan satu keturunan. Tapi, ada satu persoalan paling besar yang buat aku buntu sampai sekarang, iaitu kenapa Tok Wan pilih malam raya ke-10 untuk balik dan apa benda sebenarnya yang dia bawa sekali dalam bungkusan kain buruk yang dia pegang tu. Jom aku pancing cerita yang buat bulu roma. Aku meremang tegak sampai sekarang sebab kes ni memang luar kotak pemikiran manusia. Geng, korang pernah tak rasa suasana malam raya kat kampung yang sepatutnya meriah dengan bunyi meriam, karbit atau mercun, tiba-tiba bertukar jadi sunyi sepi macam dalam kubur. Masa tu jam dah pukul 3 pagi dan kami semua tengah berkumpul kat ruang tamu rumah kayu lama Tok Wan kat Kedah sambil sedap berborak pasal persiapan baju raya. Tiba-tiba pintu rumah tu kena ketuk bertalu-talu, tapi ketukan tu pelik gila sebab bunyi dia bukan datang dari paras tangan manusia biasa. Bunyi tu datang dari bahagian paling bawah pintu, macam ada benda tengah mencakar kayu tu guna kuku yang tajam, sampaikan bulu roma aku automatik meremang tegak. Ayah aku terus bangun sebab dia ingat mungkin ada jiran sebelah rumah nak hantar rendang saat-saat akhir. Jadi dia selamba je buka selak pintu tu tanpa fikir panjang. Korang tahu tak apa jadi masa pintu tu terbuka? Ayah terus tersedak dan muka dia jadi pucat lesi macam nampak malaikat maut bila dia tengok Tok Wan tengah berdiri tegak tepat kat depan pintu. Tok Wan pakai baju Melayu putih yang dia guna masa hari terakhir dia hidup dulu. Tapi rupa paras dia masa tu memang luar logik akal. Sebab muka dia pucat gila macam mayat yang dah berminggu ditanam bawah tanah. Aku yang ada kat belakang ayah terus intai dari celah langsir tingkap sebelah pintu. Dan masa tu jugalah jantung aku rasa macam nak luruh ke lantai. Aku nampak kain baju Melayu Tok Wan tu kaku gila dan langsung tak bergerak. Walaupun angin malam tu tengah kuat meniup pokok pelam kat depan rumah kami. Apa yang buat aku terduduk bukan cuma rupa dia. Tapi bila aku pandang bawah, aku nampak kaki Tok Wan tergantung lebih kurang 5 inci dari atas rumput tanpa menjejak tanah terus. Masa ni aku dah mula rasa semacam dan otak medikal aku terus jadi blur sebab benda ni memang mustahil dari segi sains perubatan. Bau bilik yang tadi wangi dengan aroma daun pandan serta ketupat tiba-tiba berubah jadi bau bangkai yang sangat busuk bercampur dengan bau colok yang kuat gila sampai menusuk ke dalam hidung. Keadaan jadi makin parah bila sepupu aku Sarah yang tengah duduk kat sofa tiba-tiba
jatuh sawan dengan mata yang terbeliak ke atas sampai nampak bahagian putih saja. Badan Sarah mula melengkung ke belakang dalam posisi yang sangat ngeri dan mustahil bagi manusia normal, sampaikan aku rasa macam tengah tengok satu anatomi manusia yang dah rosak. Sebagai doktor, aku terus meluru nak tolong dia, tapi masa aku baru nak pegang bahu dia, Sarah menjerit dengan suara yang garau, kasar dan penuh kebencian yang bukan suara asal dia. Tok Wan kat luar tu pula mula nak melangkah masuk ke dalam rumah, tapi setiap kali dia cuba nak pijak bendul, satu rumah kayu tu bergegar kuat macam nak runtuh. Bunyi kayu berkeriuk kuat sangat, sampaikan semua tingkap kaca kat ruang tamu tu pecah serentak dan berderai tajam kat atas lantai. Suasana terus jadi kucak-kacir bila mak-mak saudara aku mula menjerit ketakutan sambil peluk anak masing-masing dalam keadaan yang sangat trauma. Ayah aku pula macam terpaku kat depan pintu dan tak boleh nak bergerak langsung, seolah-olah dia kena pukau dengan pandangan mata Tok Wan yang kosong dan gelap tu. Aku tengok Tok Wan tu cuma diam, tapi mulut dia terkumat kamit macam tengah baca sesuatu yang aku sendiri tak faham maksudnya. Hati aku kuat cakap, ni bukan Tok Wan yang kami kenal masa dia hidup dulu, sebab ini bukan datuk aku yang penyayang, tapi satu entiti gaib yang tengah lapar nak makan waris dia sendiri. Aku nampak tangan Tok Wan yang pegang bungkusan kain buruk tu mula menggigil dan dari celah kain tu keluar cecair hitam yang pekat serta berbau hanyir gila macam darah lama. Korang boleh bayang tak betapa kerdilnya rasa aku masa tu walaupun aku ada ilmu medikal yang tinggi. Bila berhadapan dengan benda yang luar kotak pemikiran manusia macam ni, aku rasa macam tak ada guna langsung segala teori yang aku belajar kat universiti dulu. Aku cuba nak panggil ayah tapi suara aku macam tersekat kat kerongkong, manakala Tok Wan tu terus merenung ke arah kami dengan bunyi nafas yang macam binatang buas tengah menghendap mangsa. Keadaan rumah tu makin gelap walaupun lampu semua terpasang, macam ada satu aura hitam yang tengah bungkus seluruh rumah kami malam tu untuk tarik kami ke alam lain. Aku sedar yang malam raya ni bukan lagi pasal sambutan kemenangan, tapi ini adalah satu malam untuk kami semua bertahan hidup daripada sesuatu yang Tok Wan bawa balik dari sana. Sesuatu yang sepatutnya dah lama mati, tapi masih lagi menuntut hak yang kita tak pernah tahu kewujudannya. Jadi masa tu aku tahu kami semua dalam bahaya besar. Tak ada mesin hospital atau ubat yang boleh selamatkan kami sekarang dan hanya keajaiban saja yang boleh settlekan semua ni sebelum subuh menjelma. Dalam kekacauan bunyi kaca pecah yang membingitkan telinga tu, tiba-tiba Tok-Tok keluar dari bilik belakang sambil menjerit sekuat hati supaya kami semua tutup mata. Jangan sesekali sahut kalau dia panggil. Suara Tok-Tok yang biasanya lembut bertukar jadi tegas gila. Macam dia memang dah lama simpan rahsia besar pasal benda ni. Rupanya, segala rahsia yang disimpan rapi selama berpuluh tahun pecah malam tu juga bila Tok-Tok mula pancing cerita pasal masa lalu Tok Wan. Tok Wan dulu rupanya ada simpanan atau saka untuk jaga kebun sawit dia. Dan syarat perjanjian syirik tu ialah saka kena diturunkan pada waris lelaki tepat pada malam raya ke-10 selepas dia meninggal dunia. Sumpah, aku rasa kerdil gila masa tu bila Tok Wan kat luar mula panggil nama aku dengan suara yang makin lama makin garau dan bergetar macam bunyi harimau tengah marah. "Hana, mari cuik tangan Tok Wan ni." Suara tu seolah-olah datang dari dalam tanah dan buatkan seluruh badan aku menggigil ketakutan yang teramat sangat. Kami semua tersepit antara rasa kesian tengok Tok Wan merintih kesejukan kat luar dengan rasa takut yang amat sangat sampaikan nak bernafas pun rasa sesak. Tiba-tiba Sarah yang tengah pengsan tadi berdiri tegak macam robot dan suara dia berubah jadi sebiji macam suara Tok Wan yang tengah menuntut sesuatu. Aku dah balik, mana bahagian aku?
Kata-kata tu keluar dari mulut Sarah dengan nada yang sangat menyeramkan, sampaikan atap zinc rumah mula kena baling dengan batu besar bertalu-talu dari arah luar. Kami nampak bayang-bayang hitam gergasi tengah peluk seluruh rumah kayu tu, dan masa aku cuba nak cek nadi Sarah, kulit dia rasa sejuk macam ketul ais dari peti jenazah hospital. Hati aku kuat cakap kalau kami tak buat sesuatu yang drastik sekarang, memang habis satu keturunan kami kena makan oleh benda ni malam ni juga. Keadaan dah jadi makin gila sampaikan aku sedar yang ilmu sains aku dah buntu dan sekarang ni kami tengah bertarung dengan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap daripada apa yang aku pernah bayangkan. Masa tu Tok dah tak ada pilihan lain, jadi dia terpaksa buat keputusan paling pahit dengan membiarkan rumah pusaka tu hangus dijilat api demi memutuskan rantaian saka Tok Wan buat selama-lamanya. Tragedi malam raya yang penuh api dan jeritan tu memang sumpah aku takkan lupakan sampai bila-bila sebab parutnya terlalu dalam. Geng, korang rasa benda ni masuk akal ke? Atau korang sendiri pernah alami pengalaman mistik yang luar logik masa balik kampung? Cuba drop komen kat bawah sebab aku nak baca juga pengalaman korang. Dan jangan lupa like serta subscribe kalau korang suka cerita macam ni.